Assalamualaikum para penonton YouTube. Pada petang ni saya ke kampung Bukit Katil. Saya melawat Perigi Hang Tuah. Okey, jom kita lihat Perigi Hang Tuah bersama-sama. Ini tempat parking bas. Kawasan Perigi Hang Tuah. Tengok tu berapa ramai kucing berada di sini. Berhampiran Perigi Hang Tuah ada tempat jual beli. Dekat dengan Perigi Hang Tuah pun ada orang jual baju, cenderamata. Jom kita ke Perigi Hang Tuah. Itu Perigi Hang Tuah. Bersebelahan dengan Perigi Hang Tuah ada surau. Ini Perigi Hang Tuah. Mari kita lihat lebih dekat Perigi Hang Tuah. Ada air, airnya boleh kita timba naik untuk basuh muka ke, mandi ke. Perigi Hang Tuah ni dikatakan digali oleh Hang Tuah pada zamannya. Jom kita lihat apa yang ditulis di papan kenyataan.